Okey, Tuan Khalid, melihat kepada kejohanan Selangor Amateur Open yang dibuat di Bukit Buntung ni, lapangan yang baru menjadi satu tournament untuk pembukaan selepas lapangan baru yang telah dibuat tu. Jadi, apa yang menarik yang kita boleh saksikan dekat sini? So, padang di sini merupakan salah satu padang state lah di bawah MBI. So, padang ni tujuan kita buat di sini mungkin kita nak highlight padang ni. Padang ni sebenarnya cantik. Dari segi quality green kan, dari segi setup fairway, walaupun dia nampak pendek tapi dia susah, dia perlu cost management yang baik lah. Dan alhamdulillah sambutan yang kita dapat juga sangat menarik, kerana bila kita buka penyertaan ni, kita jangkakan maksimum pun 100 orang, 120, tapi kita dapat penyertaan sehingga waiting list hampir kepada 160 orang. Dan hingga hari ini yang confirm hadir untuk tournament esok ada 120 orang. Dan pelbagai kategori player lah yang datang daripada seluruh Malaysia, daripada Kedah, daripada Johor ada, daripada Kelantan ada. So nampaknya sambutan alhamdulillah, mungkin ini kali pertama, jurung-jurung kalinya satu kejohanan state amatur yang di host sendiri oleh state di bawah Maksak Selangor. Itulah yang antara yang menarik lah yang ada pada tournament inilah. Jadi untuk yang mereka-mereka yang akan turun lawan nanti, mungkin kita boleh jangkakan favorite yang mungkin kita kenali, ataupun mungkin ada juga underdog yang mungkin bakal menyinar dekat kejohanan kali ini. Tidak dinafikan kita punya player-player muda ramai masuk ke dalam kita punya tournament ni. Antaranya adalah SEA Games player Justin Chen. Justin Chen ni SEA Games player dan dia merupakan player yang baik. Lepas tu ada seorang lagi, Andrew Yap, merupakan Asian Youth Player. Nur Hakim Hadi, Naziran Syarizan. Itu antara favourite player yang kita rasa ada kemungkinan besar mendapat placing yang baik. Di samping itu, player-player perempuan juga. Player-player perempuan ni pun, walaupun ada 5 orang perempuan saja, tapi ada 3 orang ni kita jangkakan, 2 daripada Korea, iaitu Yong Won Park dan juga Bae Jin Hyuk. Ini diorang ni memang tua, dan semua ni ada World Golf Amateur Ranking, sedang dalam proses untuk meningkatkan lagi ranking dia lah. Dan local player yang sedang meningkat naik juga adalah Putri Natasha Amirah. Ini pun home course dia. Jadi saya harap kita punya local player Putri pun dapat memberi saingan, apatah lagi mendapat menjuarai kategori wanita yang kita pertaruhkan dalam pertandingan ni. Jadi apa yang kita boleh jangkakan terhadap orang kata cabaran ataupun satu sama lain punya cabaran tu yang mungkin menarik minat orang untuk melihat juga menonton mereka bermain di lapangan ni? Sebenarnya quality player yang datang dengan tawaran hadiah yang kita tawarkan, nilai cash kita adalah RM30,000 bagi total purse money. Dan kita juga menawarkan hadiah cash untuk hole-in-one RM12,000. Di samping barangan lain seperti barangan sponsors lain lah, seperti golf set dan sebagainya. Jadi so dari situ datangnya lah nampaknya player-player yang saya terima. Nampaknya handicap pun very low handicap, dan mereka ni memang nampak serious player yang sedang meningkat naik dan fokus kepada dia punya game lah. Today pun hari ni diorang ada lebih kurang 7-80 orang dah ada di padang sedang mengikuti practice round. Of course selepas practice round nanti habis pukul 4, diorang akan practice lagi short game di sinilah. Dan boleh kata mereka berkampung di sini selama 3 hari untuk mencari cut. Sebanyak lebih kurang 50% kita akan cut pada hari ketiga nanti, pada hari Sabtu. So kita akan main lebih kurang 5 hingga 60 orang dia punya players lah.